Semestinya selalunya macam itulah. So yang kedua ni, orang kaya dia akan spend dekat ilmu ataupun barang-barang untuk dia buat duit lagi. Contohnya macam kamera, lampu, benda-benda macam tu lah. Dan ilmu ni dia akan invest pada kelas-kelas lah. Kelas macam Dr. Adan Zubir kan, macam mana nak tambah duit, macam mana nak urus duit, ataupun dia invest pada buku macam ni kan. Buku macam ni sesuai lah untuk orang yang beginner, yang tak tahu pasal duit, macam mana nak urus duit. Buku ni dia akan ajak kita. Okey, saya akan cuba zoom kan supaya nampak lagi lah buku ni, isi dia. Nampak tak? Dia banyak tulisan-tulisan macam ni. Dia bukan buku macam buku budak tu yang tu budak je yang memerlukan visual macam tu. Macam orang kita dah dewasa, kita perlukan buku yang macam ni, banyak ayat-ayat yang agak skema lah, bahasa buku lah. Tapi bahasa buku ni sebenarnya bagus juga dalam dunia korporat